Hai guys, apa khabar? Kembali kita dalam podcast Bicara Alam dan Manusia. Jadi kali ini kita bawakan dua tetamu istimewa daripada Borneo untuk kita sembangkan topik-topik menarik. Apa cerita yang berlaku dekat sana ni? Okey, jadi di sebelah saya ni ada dua panelnya. Seorang dari Sarawak, Mr. Jeffrey, saudara Jeffrey. Seorang lagi daripada Sabah, Cik. Cik belum puan lagi. Cik Faizah, Faizah Rizalman. So nanti kita tengok apa yang diorang nak kupaskan pada episod kali ni. Jadi kita pergi yang pertama dulu. Tetamu kita yang pertama daripada Borneo, Sabah. Boleh Boleh. Okey, jadi kita persilakan dulu daripada Cik Faizah Rizalman. Faizah daripada Sabah. Silakan. Perkenalkan diri sikit. Tengok sana ke? Tengok sana boleh, atau sini boleh. Okey, saya Faizah. Daripada Sabah. Saya punya background ni sebenarnya kalau sekarang ni saya boleh kata saya ni usahawan teknologi lah. Tech entrepreneur lah kalau orang bilang kan. Sebelum daripada usahawan tu saya bekerja sebagai programmer, software engineer beberapa tahun di KL. Dan kemudian lewat pertengahan 2018 saya balik ke Sabah untuk buka saya punya bisnes sendiri dalam bidang IT. Dan kemudian yang terbaru yang sekarang ni juga di samping saya buat bisnes tu, saya juga memangku jawatan pengurusi untuk Parti Muda Sabah. Tu dia. Parti Muda Sabah. Betul. Pengurusi Pemangku pengurusi. Belum pengurusi lagi. Okey. Baik. Itu daripada Sabah. Yang kita dengar apa cerita daripada Sarawak. Kita dengarkan daripada saudara Jeffrey. Jeffrey Ngui Ya, betul. Okey. Nama saya Jeffrey Ngui. Background saya graduan daripada Unimas. Background saya dalam computer science lah, IT. Computer science IT. Tapi profession saya bukanlah IT. Saya dalam industri event management. Industri event management. Dan juga buat masa sekarang saya lebih aktif dalam NGO dan juga dalam of course dalam Parti Muda. Saya adalah pengurusi untuk Parti Muda Sarawak. Okey. Ya, itu ringkasan lah mengenai saya. So, kedua-duanya backgroundnya kurang lebih sama je kan? IT. Kalau background betul-betul sebenarnya saya ada lain sikit lah. Kalau ni betul Jeffrey dia belajar computer science. Saya bekerja sebagai programmer dalam bidang tu lah. Tapi saya belajar di universiti lain sebenarnya. Saya belajar undang-undang dulu di universiti. Tapi bekerja pula di dalam bidang IT sebagai programmer. So dia berbeza sikit. Lari dia jauh lah. Okey. Yang belajar IT tak kerja IT. Belajar IT tak kerja IT. Kerja IT. Okey. Boleh tak? Tapi kita nak tahu lagi lebih dalam. Lepas ni kita gali lagi apa yang ada dekat Borneo ni sebenarnya, khususnya di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, kita pergi di Sabah dulu. Rata-rata kita tengok landscape Sabah ni dia unik sikit. Dengan populasi penduduk dia yang begitu ramai, 3 juta last time kita calculate pun almost 2.5 million, sekarang mungkin dah 3 million. Lepas tu dia punya demografi dia pun unik. Dan dia ada 25 bahagian kalau tak silap saya Sabah. Betul. 25 kawasan 25 kawasan parlimen. Tapi tiba-tiba terselit susuk tubuh wanita ni yang namanya Faizah berada dalam satu parti politik yang nama pun dah muda. Lepas tu orang ni pun muda. Jadi kita nak tanya, apa peranan si Faizah dalam parti muda tu sendiri? Apa yang Faizah nampak sebenarnya di Sabah tu sampai boleh kata nak mewakili generasi muda lah di Sabah dalam politik ni? So saya fikir semua orang pun tahulah kan, kalau di Sabah ni dia bukan saja ada parti nasional, tapi kita ada banyak parti tempatan yang lain. So soalan tu memang agak biasalah kita terima juga, kenapa pilih parti nasional, kenapa bukan parti tempatan. Pada saya sebenarnya mana-mana parti politik pun secara asas dia memang samalah kan. It's just satu platform untuk kamu menyuarakan apa yang kita rasa, kita percaya dan sebagainya. So tapi di dalam muda, kelainan dia yang menarik minat saya untuk join dulu sebenarnya adalah pengasas dia sendiri ada 15 orang daripada latar belakang yang berbeza.
ada peguam, ada cikgu, ada aktivis, ada seorang ahli politik pada masa tu, ada pekerja civil servant dan sebagainya. So itu yang saya kata, selalunya bila orang buat parti politik ni, pengasas dia tu adalah orang yang memang betul-betul sudah di dalam politik sudah lama. Tapi yang ini adalah orang-orang professionals, orang-orang muda yang merasakan pada masa itu bila ditubuhkan parti ini, tidak ada satu parti yang pada mereka boleh mewakili suara dan ataupun idea yang mereka ketengahkan. So saya pula pada mulanya memang join sekadar untuk membantu daripada belakang, dan sebab saya juga percaya yang di dalam ruang ini, di dalam muda, untuk mengetengahkan idea, especially yang berkaitan dengan teknologi, dengan isu-isu yang orang muda boleh relate, sedikit mudah kalau dibandingkan dengan parti-parti yang lain. Kenapa saya cakap begitu? Salah satunya adalah sebab di muda kita tidak ada sayap. Orang kata ini klise jawapan dia sekarang kan. Tapi sebenarnya dia memainkan peranan yang besar, sebab kalau parti lain kita ada contoh, ada untuk puteri, pemuda, kemudian wanita, dan yang bahagian utama. So bila kita dikompetmentalizekan begitu, apa-apa idea yang saya ada, walaupun mungkin menarik ataupun relevan ataupun sesuatu yang baru, dia akan terikat di dalam golongan itu saja, di dalam kumpulan itu saja. Dan untuk saya bawa idea tu ke tangga yang lebih besar di dalam organisasi parti itu, saya perlu melalui hierarki parti untuk beberapa tempoh yang agak lama sebelum suara saya boleh didengar. Itu saya punya perasaan lah. Tapi bila di muda, dia tengok, orang ini boleh buat kerja, orang ini mungkin ada pandangan yang berbeza, orang ini macam pandangannya baik, kita boleh cuba dan kita boleh ketengahkan. So pada saya lebih mudah, sebab sebagai orang muda kita mau suara kita didengar, dan kemudian terus cuba, kalau idenya itu bagus ataupun macam boleh pakai, kita terus buat. Kalau dia gagal, gagal lah. Kalau dia baik, then dia boleh pergi jauh lagi. Jadi try and error dia, tempoh masanya tidak terlalu lama. So itu yang pada saya masa itu kan, masa tu lebih muda daripada hari ini, merasa macam ini yang saya mau tengok. So tempoh dia tidak terlampau lama. Dia macam okay. Ini yang pada saya membuatkan saya memang tertarik untuk join ni lah sebenarnya. Dan baik. Untuk di Sabah, disebabkan ada ramai banyak parti ni, muda boleh menjadi alternatif kepada orang muda yang mahu juga menyumbang. Ada banyak idea yang mahu diketengahkan, tapi merasakan platform-platform sedia ada tu bukan juga kata birokrasi lah, tapi terlalu susah untuk dicapai. Contoh macam kita bagi untuk hantar aduan, contoh lah, ni secara general lah, kita mau hantar aduan, kita mau aduan kita dibaca dan didengar dan kemudian diambil tindakan dengan secepat yang mungkin. Kalau tempoh itu lama diambil, dia menyebabkan rasa tidak senang lah. Begitu. Okey, baik. Itu tadi kita dengar daripada Bayan Sabah. Kita balik kepada jirannya di Sarawak kan, daripada saudara Jeffrey sendiri. Dan kalau di Sarawak, kalau kita perhatikan di Sarawak ni, dia lebih kepada terarah kepada so-called Sarawakian. Sarawak punya itself. Anything Sarawak. Jadi bagaimana saudara Jeffrey melihat muda di Sarawak ni boleh berkembang lebih jauh? Sebab dia parti muda, nama pun dah muda, dan dia paling muda dalam parti dalam sejarah di Sarawak sendiri. Jadi bagaimana pendekatan saudara Jeffrey sendiri untuk ke depan? Yang penting mengenai kita punya parti kelebihannya, Pak Izzuan telah terangkan dengan baiklah, kita tak ada slide semua. Tak perlu terangkan lagi. So mengenai muda Sarawak di Sabah, kenapa kita pilih parti muda yang baru ni? Muda adalah sinonim kepada Malaysia United Democratic Alliance. Itu muda. Tapi dia untuk usia yang lebih tua macam saya pun boleh join muda. Jadi saya umur saya 45 sudah. Masih lagi boleh muda Okey. Actually dia ada age restriction semua itulah. So bagi saya, parti muda, kewujudan parti muda dalam Sarawak ni, dia membuka satu ruang untuk semua warga Sarawak yang macam saya lah. Kita ni bukannya kita nak betul-betul
masuk dalam politik kerana Okey. kita nak sesuatu yang boleh dicapai hanya dalam arena politik ataupun melalui laluan politik tidak. Tetapi mungkin kita adalah warga Sarawak yang kita ada benda kita nak buat, ada luahan hati, kita ada aduan, kita ada suara yang kita nak sampaikan, tetapi melalui parti-parti lain suara kita tu dah sampai. Mungkin dia sampai. Kerana kita ni mungkin orang biasa seperti saya, ahli peniaga biasa, mungkin mekanik ke, mungkin ke kebun ke, mereka tidak ada tempat untuk pergi. Kalau kita tahu, kalau kita boleh tengoklah hakikatnya, kebanyakan parti-parti politik ni memang untuk golongan tertentu sahaja, yang privilege lah, mungkin lawyer, engineer, doctors, businessman yang begitu berjaya, yang ada ke lapangan masa. Yang kerja 8 to 5 tu jarang ada tempat untuk mereka dalam parti politik. Okey. Tapi parti muda ni, apa yang menarik perhatian saya adalah dia pernah kita ada satu hashtag muda untuk semua. Muda untuk semua. So Okey. this is a hashtag yang paling menarik perhatian saya lah. So dia memang satu parti yang untuk semua orang macam saya ni, yang ada berpeluang untuk join parti politik, dan suara kami sebagai orang biasa yang tak ada kelebihan ni kedengaran. Dan kami mewakili komuniti ataupun mewakili kategori masing-masing lah. Okey. Biasa mewakili mungkin M40 ke, golongan dalam industri event management ke, kami mewakili komuniti tertentu, and we bring in the voice. I see. That's why kita boleh tengok di semua negeri-negeri kan, semua pengurusi negeri, semua pimpinan negeri di peringkat bahagian pun mereka daripada latar belakang yang berbeza, sama dengan Sarawak. So Sarawak kita perlu ada satu platform di mana orang biasa macam saya pun boleh join politik, dan suara kita boleh kedengaran tanpa ada kekangan sistem yang tersedia ada. Selalu saya cakap, parti politik ni dia macam satu kilang, kilang pembotolan tomato sauce. Kalau kita join kilang tu, memang kita adalah salah satu botol tomato sauce saja. You tak akan jadi chili sauce kerana tak ada formula tu, tak ada ingredient tu. You pun tak akan jadi kicap juga, tak akan. Memang kamu tomato sauce, shape kamu pun sama. Itulah sistem politik yang sedia ada dalam parti politik, di mana shaping modul tu sama. That's why mereka ada successor program. Dia tak lari jauh lah kan, pimpinan tertinggi sehingga generasi pelapis semua tu, they will have the same mindset, the same way to run your political party. Tapi di parti muda, yes, kami ada polisi kita ada dasar kita ada perlembagaan kita, tapi semua orang, semua ahli, semua pimpinan diberikan ruang untuk mengembangkan what do you want to fight for. So for me, semua yang dalam parti ni bukan pengurusi sahaja, pimpinan negeri sehingga kebahagiaan juga, ahli biasa juga, setiap orang mewakili sendiri punya story. You have your own story, you are carrying your own story, dan setiap orang ada perjuangan tersendiri yang dibawa masuk, dan melalui parti muda khususnya kita boleh melaksanakan dan mencapai apa yang kita nak, khususnya membawa suara kita di peringkat yang lebih tinggi. Seperti yang saya selalu share kan, dulu kita mungkin kita sebagai orang biasa belum ada parti, apa yang kita cakap tu sekadar sembang kopitiam, borak kopitiam, no one will listen to you. But once you have a platform, ada satu platform dalam parti muda, tak kira jawatan pun, once you have a party, you voice out as a party, people will listen to you, even though the public will pick up on your you punya narrative semua tu. So itulah, that's why we join parti muda. Dan juga parti muda di Sarawak ni, kita pun try to get Mind and Light punya warga Sarawak, kawan-kawan yang ada Mind and Light, join us. Okey. Itu daripada sisi di Sarawak sendiri kan, perbezaannya. Dan kalau kita nak perhatikan pun, kedua-dua negeri ni ada kelebihan dia masing-masing. Yang bagaimana dia nak menstrategikan untuk orang kata nak melayani masing-masing punya generasi dia. Ada generasi muda, generasi pertengahan yang dah lebih senior dalam parti pun ada. Macam mana kita nak tangani. Okey, kita balik semula ke Sabah. Sabah, negeri bawah bayu kan. Jadi Cik Faizrah sendirilah kan, kalau kita lihat muda ni sering dilihat sebagai parti anak muda hanya di bandar kan. Jadi bagaimana Cik Faizrah melihat sambutan dan kepercayaan masyarakat itu sendiri yang berada di luar bandar terhadap parti muda ini sendiri setakat ini? Okey, yang itu sebenarnya kita memang kena akui lah, parti muda ni memang tarikannya lebih di bandar. Dan kalau kita mau cakap pasal ahli muda di Sabah pun, kebanyakannya lebih tertumpu di kawasan bandar. Itu pertama. Tapi tidaklah bermaksud kita tidak ada langsung ahli
di luar bandar, luar daripada KK. Cuma buat masa ini kita memang belum buka secara rasmi di luar daripada KK kecuali Ranau, bahagian-bahagian muda di inilah kan di luar daripada tu. Tapi kita ada ahli di situ. Ada ahli tapi mereka belum termasuk dalam bahagian yang rasmi. Kalau boleh inilah, kalau boleh fahamlah dia punya Okey. Ya, tapi sebab bila kita keluar, bila kita masuk pun pergi kawasan-kawasan luar daripada KK, sentiasa ada yang tertarik, ada yang bertanya dan ada yang mendaftar menjadi ahli dan sebagainya. Memang ada. Cuma pendekatan kita sendiri di Muda Sabah tu, kita tidak tergesa-gesa untuk merekrut seramai mana yang mungkin. Kalau parti lain, kalau boleh satu negeri tu dia mau ada dia punya ni kan, dia sapu habis boleh dia mau sapu habis. Tapi kita ambil pendekatan untuk secara perlahan-lahan. Kita tidak mau terlampau gelojong. Sebab pada saya apa yang paling penting adalah kita perkukuhkan dulu yang di kawasan bandar ni, dan ambil kira juga siapa ahli kita yang di luar-luar bandar, dan bila tiba masanya kita akan pergi ke satu bahagian yang lain untuk buka, untuk secara rasminya buka di situ. Okey. Itu menarik kan. Kita mencari lebih kepada sebaiknya dia seimbang luar bandar dan di bandar. Supaya nanti tidak ada kelompongan antara dua tempat ni. Dua tempat. Betul lah tu, sebab lagi pun kita Betul. Okey, boleh sambung. Okay, kita memang lagipun kalau ingat, kita pada tahun 2022 kita memang pernah bertanding di Kota Marudu. Okey. Masa PRU 15 kan? 15. Kita bertanding di Kota Marudu. So itu adalah kawasan yang paling bukan juga paling luar bandar lah, tapi kita kalau di Sabah kita panggil itu pedalaman. Okey. Pedalaman. Walaupun sebenarnya daripada KK dia cuma 2 jam setengah. 2 jam setengah daripada KK. Jalan ada beli kulit sikit lah. Di sana kita ada ahli, ada juga, memang ada ahli. Dan kita ada, saya lupa pula kan, Kota Marudu kita sebenarnya ada bahagian, ada. Kota Marudu dengan Ranau, saya lupa. Ya, di situ itu pun kebetulan pada masa tu, beberapa bulan sebelum election yang kita tidak tahu akan jadi election, kita mendapat jemputan untuk ke Kota Marudu, bahagian. So bila kita pergi, kita tengok sambutan bagus dan mereka kata kita mau Muda Sabah bertapak di Kota Marudu, dan ada beberapa yang menyatakan kesanggupan untuk ni kan, buka bahagian dan buat program di sana. So kita kata okey, kalau begitu kita akan sanggup untuk ada satu lagi di sini, Kota Marudu. Dan memang beberapa bulan tu memang ahli-ahli kita di sana memang kerja keras. Kita tidak tahu pun masa tu election, COVID lagi pun kan. Tapi fokus pada masa itu adalah sebenarnya untuk membantu semana yang mungkin zaman COVID. Tapi itulah kebetulan election pula bulan 11 2022, dan walaupun kalah saya fikir kita punya keputusan undi pada masa tu agak memberangsangkan. Memberangsangkan ya. Baik. Itu yang di Sabah. Okey, kita pergi ke Sarawak pula kan. Kita terbang ke Sarawak. Okey, Saudara Jeffrey, kan? Kalau kita perhatikan parti muda ni, kalau orang Sarawak sendiri ada setengah tu, ada sebahagiannya melabelkan dia sebagai parti semenanjung kan. Maksudnya daripada semenanjung nak datang ke Sarawak ni membawa ideologi yang baru kan, itu. Jadi dalam konteks politik Sarawak juga kan, bagi generasi muda kan, apa peranan muda sendiri? Adakah dia memberi ruang kepada suara-suara dari luar bandar ataupun komite pinggir untuk menilai parti muda itu sendiri di Sarawak? Untuk naratif parti Semenanjung, parti Malaya ni, yes, memang kita nampak di social media ni, surat khabar memang selalu nampak kan, kami tak nak parti Malaya, kami tak nak parti Semenanjung. Tapi when you're on the ground, when you really in touch with the community, tak ada pun benda macam tu. Dia datang, mereka tak tanya, parti muda ni parti Malaya kah? Bos kamu orang Malaya kah? Tak ada pun. Saya sudah jelajah 2 tahun lebih, 2 years plus, dari Kuching sehingga ke Miri sampai ke Lapuk, Lubang Panjang. Tak pernah sekali ada orang tanya pun, parti muda ni parti Malaya kah, parti Semenanjung kah? Tak ada pun. So naratif tu hanya pun bukan rekaan, pun bukan ciptaan, dia memang wujud, tapi hanya dimain-mainkan di social media.
oleh pihak-pihak media. Tapi when you're really on the ground, tak ada pun. Masa tu kita di Kota Maru tu pun jarang ada benda tu timbul. Macam saya tak dengar. Because saya pun dalam tim campaign. Tak dengar pun. So for us, untuk counter balik naratif parti melayani bukan parti lokal ke, Sabah for Sabahan, Sabah for Sabahan ke, itu for me is not a really important things yang kami kena tackle sekarang. Kerana yang jikalau kita betul on the ground, benda ni tidak kedengaran. Tidak kedengaran from town, daripada town sehingga ke kawasan yang lebih dalam sikit pun tak ada. Frankly, for this few years yang saya dalam tak ada. Kalau saya boleh tambah sikit. Ini saya sangat setuju. Sebab sebenarnya yang naratif yang rumah kita jaga, parti tempatan adalah yang paling sesuai untuk mentadbir Sabah, mentadbir Sarawak. Kebanyakan itu dimainkan oleh parti politik. Parti tempatan lah, kan? Yang sedia ada dalam kawasan lah. Dia tidak mau sebab bila kita bercerita dengan orang politik dari parti tempatan tu, dia akan kata, kenapa pula parti Semenanjung mau datang sini minta kerusi kita, gitu kan? Tapi pada saya itu sebenarnya adalah itu demokrasi, kan? At the end of the day, yang paling penting adalah bila kita berkempen, bila pilihan raya, rakyat ada pilihan. Kalau dia rasa parti tempatan adalah parti yang sesuai, dia akan pilih. Kalau dia rasa orang ini dari parti nasional lebih sesuai untuk kawasan ni, dia pilih itu. Sebab betul bila Jeff, sebab kita bermulanya sebelum election di Kota Marudu itu hari, kita memang risau juga. Kita ada banyak kekurangan, parti nasional, parti baru. Kita baru buat kerja di kawasan ni beberapa bulan. Calon kita tidak dikenali dan sebagainya, kan. Tapi yang paling kami risau sebenarnya adalah naratif parti tempatan itu sebab di kawasan pedalaman. Tapi bila dua minggu lebih berkempen, tidak ada satu pun dia orang ungkit, orang-orang sana mengungkit ini parti dari Semenanjung, saya tidak mau. Tidak ada. Tak ada. Langsung tidak ada. Bila saya balik pergi KK pun, kan, semasa dalam tempoh 2 minggu berkempen tu, langsung tidak ada. Jadi pada saya selalunya ini dimainkan sebelum berkempen. Tapi akhirnya pada hari tempoh berkempen tu kurang isu-isu tu dimainkan. Itu pertama. Dan kedua, kalau mau cakap parti nasional ke parti tempatan ke, adakah saya orang Semenanjung yang cuba bertanding di Sabah? Di Sabah. Tidak, saya lahir, dibesarkan, belajar dan bekerja, kemudian membina bisnes sendiri di Sabah juga. So apa salah saya? Ini platform saya, kan? Dan saya pilih platform ini untuk dijadikan platform saya untuk cuba memberi sumbangan kepada negeri kelahiran saya sendiri. Saya fikir itu bukan. Maksudnya itu hanya sentimen yang dimainkan oleh beberapa parti untuk memecah belahkan lagi politik punya mileage lah kat dalam. Memomokkan lagi. Betul. Okey. Baik. Ini sikit-sikit ni kita pergi soalan yang panas-panas sikit, kan? Okey. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya gini, untuk kedua-dua lah, siapa-siapa boleh jawab. Jadi untuk direction ataupun objektif muda sendiri, kan, adakah muda ni lebih menjurus kepada khusus pada generasi baru, generasi muda ni, ataupun ada next plan untuk membawa kembali yang senior-senior ni ke dalam parti untuk menyeimbangkan lagi. Yalah, kita nak dalam parti muda. Senior yang mungkin bekas daripada parti lain. Bukan bekas, mungkin kita tak tahu, sebab kita sekarang sedang nak membina generasi baru, betul kan? Antara objektif muda pun saya rasa seperti itu, nak mencari generasi baru. Dan generasi baru ni pula sepatutnya generasi yang boleh mewakili suara kita ke depan sebagai pemimpin yang baru. Sebab rata-rata pemimpin yang ada ni, sorry to say, ni kita open up je. Pemimpin yang sedia ada ni mungkin dah orang kata obsolete. Dah mungkin tak relevan, tak sesuai lagi dengan senario sekarang. Jadi kita nak mencari alternatif baru, seorang pemimpin pelapis yang baru yang betul-betul membawa nilai yang betul-betul nilai yang sempurna yang kita nak cari. Bagaimana daripada masukan? Orang tua dulu. Okay. Yang tidak berapa muda. Macam saya lah, saya di antara yang lebih senior lah dalam parti muda, 45 lah kan, 20-an. So jurang umur kami agak jauh. So kenapa? Actually dia berlaku dalam parti muda juga. Kita yang ada lebih senior, dan saya, yang dan Charles, Rizal semua tu yang lebih senior. So dan yang muda lah, Pak Izrat, mereka semua tu lah. So kenapa bagi saya, macam kamu cakap betul,
kita perlukan mungkin ada ahli-ahli baru yang lebih senior masuk dan kita ada yang muda, so that kita boleh satu under balance, we learn from each other. Macam saya dengan Faiz Wahid, betul dengan pimpinan Sarawak sendiri seperti Fatira semua tu, memang kadang-kadang kami tu ada percanggahan pemikiran sama-sama keputusan, memang ada, because we are different generation lah. Kita daripada generasi yang lain. Yang saya ada tu mungkin pengalaman, tapi saya tidak semestinya betul. Kan kalau pengalaman semua tu betul, then buat apa dia masuk parti kan. Betul. So pengalaman saya tidak semestinya betul. So apa yang kami cuba dapatkan adalah kata sepakat. So I will share my experience. Okay, based on my experience, this one might not work well. What do you think? Okay, dia pakai idea dia yang lebih mudah, because younger generation they have more idea compared to our generation, because mungkin kita ni dah chef kat sana kan. So we will listen and we try to blend our idea together and make it work. So dalam parti muda ni, kalau tanya saya, memang saya amat setuju kita kena ada benda macam tu, dan bukannya didominasi oleh warga-warga yang menuju ke warga emas macam saya, ataupun terajui oleh semua warga muda. Kena ada balance sikit lah from each other. Dan juga of course lah, yang kita cakap yang lebih senior, bukannya kita serap daripada bekas-bekas ahli parti lain yang dah sorry to say, yang dah mungkin parti dia dah no longer relevant to the party, kita serap dia, tidak. That's why kita selalu cakap, siapakah dinosaur kan, dinosaur tu kita pun tidak mau ada politik dinosaur di Malaysia ni yang boleh berpanjangan, khususnya di Sabah dan Sarawak. Kalau kita masih di bawah jagaan mereka, then arena politik dan semua tu tidak akan lari ke mana lah. So that's why kita perlukan orang baru. Parti muda ni kita mementingkan orang baru dengan yang tidak ada kebebanan politik. We are not from whichever party, dan we come in parti muda as a new member, but we have other political party punya experiences. Yang tu lain cerita. Tapi jika kita fresh, dan kita masuk sebagai nafas baru, then we can shape a new political landscape together. Wherever you are older generation or younger generation. Kita lepas kepada younger generation. Generasi lebih muda lagi Muda sikit. Betul-betul muda. Sebenarnya dalam muda dia bukanlah semua orang, katalah kita ada ini contoh saja, katalah kita ada 50 orang ahli, kan? Tidaklah semua ahli 50 orang tu adalah orang yang betul-betul baru dalam politik. Sebenarnya kita ada beberapa orang yang sebenarnya ada pengalaman daripada parti lain sebagai ahli dan sebagainya lah. So bukanlah kita, mungkin Jeff ini adalah parti dia yang pertama, mungkin saya ini parti saya mungkin nombor 1. Okay, tapi the point is dia bukanlah semua fresh baru masuk, adalah pengalaman sedikit dari segi pengalaman kepartian kan, sama ada mentadbir atau menyertai program-program dan sebagainya. Tapi yang paling penting kalau untuk muda ni, kita sebenarnya mau melahirkan macam apa cakap tadi, generasi pemimpin pelapis yang baru. Kenapa saya cakap begitu? Sebab suka atau tidak kita terpaksa jugalah address the elephant in the room, yang kebanyakan pemimpin kita sekarang semuanya sudah berada dalam arena politik ni sangat lama. Kan? Masa saya kecil dia saya sudah besar pun dia juga. So bukanlah kita kata orang lama ni patut keluarlah, bukan. Macam Jeff cakap, yang ada pengalaman tu pun kita mau, yang baru tu pun kita mau. Kena ada balance. Sebab saya tengok, katalah orang yang saya tengok di atas tu sudah 20-30 tahun. So mungkin idea dia daripada yang dia bawa daripada 20-30 tahun yang lepas, soalan saya adalah, adakah dia masih relevan? Itu yang perlu dilihat. Kadang-kadang bila sudah terlampau lama berada di atas, kita pun tidak sedar yang idea kita tu sebenarnya untuk 20-25 ni mungkin tidak sesuai sudah. So kita perlukan orang baru untuk bawa idea yang lebih segar, yang lebih progresif. Nafas baru lah. Nafas baru. So dia kena, itulah check and balance. Contoh yang paling saya boleh fikir sekarang adalah saya respect Tun Mahathir, tapi dan banyak sudah sumbangan yang dia buat selama 22 tahun jadi Perdana Menteri kan. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri yang kedua, saya ingat lagi salah satu inisiatif yang awal-awal dia cakap adalah dia kecewa dengan Proton dan Pro 2. Jadi dia mahu lahirkan, dia mahu create kereta nasional yang ketiga, macam tu kan.
So masa tu saya fikir mungkin kita tidak perlulah pun kereta nasional yang ketiga, kan? Dan kita pun, tapi kita tidak jugalah perlu kereta terbang, gitu kan? Mungkin yang patut difikirkan adalah sama ada lebih penting sama ada macam mana kita mau bantu Pro 2 atau Proto ni untuk lebih gah, orang kata lebih dikenali di mata orang luar. Itu pertama. Dan pada saya, kalau kenapa one of the reason kenapa saya fikir muda ni sesuai adalah sebab kita meletakkan emphasis on pembangunan bakat. Jadi pada saya yang penting sama ada anak-anak muda generasi sekarang ni dia mempunyai pekerjaan yang sewajarnya perlu ada di Malaysia sekarang. Pada saya itu yang lebih mustahak untuk ditackle daripada perlu ada kereta nasional yang ketiga, contoh. Itu jawapan orang kata, bukan kata play safe, tapi itulah realitinya. Itulah jawapannya kan. Jadi mana yang senior tu mohon terasa ke macam mana tak tahulah, kita tengok nanti kan. Okey, baik. Jadi satu lagi, ini soalan panas sikit kan, untuk kedua-dua negeri lah. Tadi belum cukup panas. Okey. Macam mana muda nak defense ataupun nak cuba menjawab sekiranya ada persoalan mengatakan muda ni pun nanti makin lama akan menjadi seperti parti yang sedia ada juga pemimpinnya. Sebab kita ni seringkali bertukar ganti pemimpin, parti pun sama, hanya tukar orang kata apa, kulit je. Tapi isinya tu nanti mungkin sama je, berbeza. Bila kita menjanjikan sesuatu, tapi bila sampai waktu tak ada. Bila kita ada term yang baru, macam-macam kita katakan. Tapi penggal yang baru, kita menjanjikan pelbagai, bila sampai waktu hilang. Itu yang berlaku selama 60 tahun punya era ni. Yang kita dah tengok beberapa generasi. Jadi tiba keluar pula muda, parti pun parti muda. Jadi adakah muda ni boleh menangkis persepsi semua orang agar tidak menjadi seperti itu, ataupun dia ada satu strategi formula yang lain yang boleh mengeluarkan pemimpin yang betul-betul lain daripada yang sedia ada ni? Bagaimana? Saya dulu lah saya fikir ini bukan satu perkara yang baru dan bukan saja difikirkan oleh muda. Memang ini pun telah dibincangkan secara meluas saya rasa oleh parti-parti lain juga, dan memang dalam proses sekarang pun yang last saya dengar Menteri Undang-Undang Datuk Azalina kata dia dalam proses untuk merangka satu RUU untuk mengehadkan jawatan Perdana Menteri itu kepada 2 penggal sahaja, kan. Saya fikir itu satu langkah yang progresif. Sebab saya percaya walau katalah siapa saja yang menjadi pemimpin pada hari ini, kalau ini dia punya tenggal pertama, dia mungkin mempunyai niat yang bagus dan idea-idea yang hebat yang boleh diketengahkan zaman sekarang. Tapi katalah 20 tahun akan datang dia masih lagi tanpa kita ada limit untuk dia menjadi adun, menjadi MP, menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Again, berbalik kepada masihkah relevan ideanya atau masihkah niatnya sama seperti 20 tahun sebelum dia ni, kan. Jadi untuk mengurangkan masalah itu dan juga memberi ruang kepada orang-orang baru untuk masuk dalam bidang ni adalah dengan mengehadkan limit. Bukan saja pada Perdana Menteri, tetapi juga saya percaya perlu juga kepada YB di peringkat DUN ataupun MP. Saya betul-betul percaya itulah buat masa ni. Buat masa ni. Sebab saya tidak tahu nanti in the future pemikiran saya berubah, tapi saya fikir itu adalah satu cara. Mungkin orang akan cakap, kalau macam tu kamu punya YB yang sekarang, sebab sudah ada 2 YB kan, kamu punya YB yang sekarang, nanti lepas 1-2 penggal lagi dia tidak boleh sudahlah jadi YB. Kalau perkara ini diimplementkan secara asasnya ialah secara dasarnya memang kena ikut lah. Memang kena ikut lah. Tidaklah kita kata muda akan terkecuali sebab orangnya masih muda kan. Mungkin belum sampai 40 masa tu. Sebab kalau sudah sampai masanya dia habis sudah 3 penggal dan sebagainya. Sebab kalau yang sekarang dia kata 2 penggal. Pada saya rasa 2 penggal mungkin masih tidak mencukupi.
3 penggal tu sepatutnya orang bilang just nice. Just nice. Cukup untuk dia ketengahkan idea, cukup untuk masa untuk dia execute dan cukup masa untuk dia tengok adakah apa-apa inisiatif program dia tu berkesan atau tidak. Punya kesan kan. So 3 penggal cukup. So selepas 3 penggal, kita mungkin sudah ada mereka yang berpengalaman selama 3 penggal ni boleh pula menyumbang dengan cara yang lain. Kalau contoh dia pergi corporate ataupun dia pergi mana-mana agensi atau dalam atas kapasiti yang berbeza. Sebab pengalaman di dalam bidang di dalam civil servis sudah ada. Mungkin dia boleh berpindah pula ke corporate. Bagi dalam contribution yang berbeza, kan? Faham? So saya fikir bila ada peralihan yang sebegitu, kita tidak akan ketandusan pelapis. Baik. Kita pergi yang panas ni, kita serah pada yang senior ni. Kan? Yang tidak berapa panas kita bagi. Jadi, baik. Jadi kita ketahui Parti Muda 5 tahun kebelakangan ni ada isu besar oleh dia punya penaung dan juga pemimpin dia, kan? Yang kita semua kenali lah. Yang hari ini pun masih lagi biasanya sedang orang kata apa, dalam proses. Jadi hari ni kita dah tahu dah jawapannya. Jadi macam mana Muda nak menangani juga persepsi orang kata, alah, tengok pemimpin pun sama juga, ada kes, ada isu, mungkin isu rasuah dan sebagainya. Apa yang bezanya? Contoh kan. Jadi macam mana Muda sendiri nak menangani isu tu untuk 5 tahun ke depan lagi? Macam mana? Okay, kita cakap balik isu yang berlaku dulu lah kan. Boleh. Isu yang berlaku. Isu yang berlaku, isu yang telah berlaku tu memang kita terima kecaman yang sama lah. Yang dibagikan tadi. Kamu punya pemimpin pun sama, benda sama kan, rasuah ke apa ke. Tetapi apa yang kelainannya daripada Parti Muda ni, Presiden kami letak jawatan masa tu, lepaskan jawatan. Sehingga nama dia di-clear lah. Ada clear nama dia di mahkamah. Saya ingat lagi, share sikit sebelum Jeff sambung. Saya ingat lagi, ini kita sebut je lah nama dia, tak payahlah ni kan. YB Sadiq kata, I have to be clear than white. Dia kata, I have to be whiter than white. So atas sebab itu, bila saja dia disabitkan kesalahan di peringkat Mahkamah Tinggi, pada hari yang sama juga dia terus mengosongkan jawatan presiden dan kemudian diambil alih oleh YB Amira pula sebagai pemangku. So benda tu, he walk the talk, dan betul lah, he need to be whiter than white. Then jikalau pemimpin tertinggi dalam parti pun jadi teladan yang baik macam tu. So semua pemimpin macam timbalan, naik presiden sehingga ke pengurusi, kami memang respect dengan apa yang YB Sadiq buat. Dan dia straight away immediately tanpa was-was buat keputusan macam tu. Because dia memang mau clear nama dia dalam court. Dan I think hari ini biar pun boleh cakap lah kan. You already, the court already clear his name. Clear habis today. Berani kerana benar. So itulah dan tegak. Itulah selalu dipegang. So sebelum tu memang kami dikecam. Then kami memang jawab lah. Benda tu masih dalam kes kan, dalam kes mahkamah. Sekarang then kes Mahkamah Rayuan, appeal court. Then maybe we go to federal court. This is a process, normal process. Itu yang kami terangkan. Kami pun tidak cakap YB kami tak salah, presiden tak salah, YB saya tak salah. Kami ini bukan judge. We cannot simply say that. But we leave it to court, just like YB leave it to court to clear his name. The same thing. We explain it's the same thing, kan? So now, macam mana kita nak move forward? Since kita dah jadi ada satu case dan satu senario dan yang dah jadi teladan case tadi yang bagus lah. So pimpinan seterusnya kenalah tengok balik case tadi ni. Jikalau satu hari nanti mungkin Jeffrey ke ada case tertentu, I need to do the same thing also. I need to walk the talk. Saya perlu melepaskan segala jawatan dalam parti, jawatan rasmi, menteri ke apa ke, I kena lepaskan. Sehingga clear my name in the court through the court process. Itu yang saya mesti buat. Jikalau sesiapa pun dalam Parti Muda yang terlibat mungkin dalam kes yang sama ni lah kan, we need to play work with the same way, the same mechanism kena ada. Jikalau seseorang tu didapati disabit kesalahan, go through the process already, memang salah, then you know what to do lah kan, salah already mana. So we need to work the talk. Kita tak boleh sebarangan cari lubang untuk DNA lah, apalah, tak boleh lah kan. Lambat-lambatkan kes. Dan kita kena tahu, kes Syed Saddiq ni bukan DNA, bukan
Okey. Dia dibebaskan daripada semua kesalahan tu. Okey. They need to read the whole written judgment. Jangan baca headline tak. Ada headline yang amat mengeriukan macam ada bau DNA. But it's not. Don't compare him to the other case. It's totally different. Okey. So hari ini kita dah boleh berdiri tegak dan jalan tegak. Jalan tegak terus. Maksudnya Sadiq dia dah meletakkan satu benchmark yang tinggi lah Sangat tinggi. ke dalam muda, Sangat tinggi. supaya nanti generasi pelapisnya ke depan dia dah tahu dah apa nak buat. If anything happen in 5 years onward nanti. Exactly. Dah tahu dah. So orang tak boleh nak lari. Orang lain pun tak boleh nak petikai. Betul. Sebab kesnya dah ada dulu. Dah boleh rujuk balik kembali. Okey, baik. Jadi kita dah sedikit masa lagi ni. Yang lagi panas. Lagi. Untuk sabar. Okey. Baik. Okey. Ni sebelum kita closing untuk Sabah dan juga Sarawak sendiri. Soalan terakhir lah boleh kata begini. Baik, Jeff. Untuk Sarawak Jika diberi peluang untuk menyampaikan satu mesej lah kepada anak muda Sarawak, apakah harapan ataupun seruan Jeff sendiri yang paling penting buat mereka untuk muda? Yang penting kalau saya lah untuk anak-anak Sarawak, termasuk anak saya sendiri. Okay. I always tell my children. I mean, dulu saya pernah fikir untuk migrate, berhijrah ke tempat lain. Because saya pernah terfikir bahawa Malaysia ni tidak ada harapan sudah. Better I earn enough money, I migrate to other places. Saya tak nak tinggal di Malaysia lagi. Because there is no hope, because of our politicians. But after I joined politics and in some community works, saya dapat new wake up call lagi. This is my land. Ini tanah saya dibesarkan di Sarawak. Mana saya boleh lari begitu sahaja. I feel that saya memang ada tanggungjawab jikalau di dalam kemampuan saya, within my ability and capability. If I able to, I need to do something for my homeland, for my beloved tanah Sarawak, ibu pertiwiku. So seruan saya kepada anak-anak muda di Sarawak, mahasiswa, mahasiswi ataupun belia yang telah masuk kerja dalam GLC ke mana-mana kementerian ke, always be brave to express your own opinion. Walaupun kita di tanah Sarawak, saya faham kita banyak kekangan. Mungkin pekerjaan kita tidak membenarkan kita untuk membawa suara yang lebih lantang, tidak boleh beri komen, tak berani beri komen yang against the government's policy. Tetapi jangan biar kekangan itu menjadi halangan untuk anda. Because soon or later, Sarawak kita perlukan pemimpin baru. Itulah anda semualah, anak-anak muda semualah. Jikalau kita tidak take the first step, then no one will lead Sarawak better than the current governments. So memang saya mengeru anak-anak Sarawak, be brave lah, berani keluar, join mana-mana parti politik movement. Mungkin bukan parti muda is not your choice, but definitely there will be one party that really suits your perjuangan. So just get out for comfort zone, dan jangan lupa juga politik ni memang is very intact to you since the day you are born until the day you die. Semua berkaitan dengan politik. Kenapa? Di mana kamu dilahirkan bergantung kepada polisi. Kita ada kerajaan, hospital kerajaan swasta, injection, immunization, itu imunisasi. Semua tu polisi. How you going to go to SKC ke SJK ke SMK ke, semua tu polisi. Then SPM ke, kelak ada SPM ke tidak, ataupun jadi SMP ke, polisi. Polisi tetap polisi. So next time when you want to go to IPTA, what course you going to take? Then how about the industry you're going to enter? Policy. And the day you are sick, healthcare system, policy. Healthcare system, policy. Affects you. You want to do dialysis, everything, policy. You pay expensive ke, free ke, policy. The day you die, you gonna cremation ke, bakar ke, tanah perkuburan tu forever ke, ataupun tanah perkuburan untuk 30 tahun ke, polisi. Polisi. Okay. So semua berkaitan. So be in politics. Stay in politics. Stay in politics. Okay, itu daripada Sarawak. Untuk generasi muda Sarawak, jangan lupa pesanan tadi tu. Okay, selanjutnya pada lagi Sabah di bawah Bayu. Betul Betul. Sama juga, jika diberi peluang ni, apakah mesej yang nak disampaikan kepada anak muda Sabah sendiri, iaitu harapan ataupun seruan paling penting untuk mereka pada masa kini lah, dan muda dan generasi seterusnya. Di Sabah, ramai anak muda yang saya jumpai memang rata-ratanya kata, oh, sama ada saya tidak minat politik ataupun
siapa-siapa saja pun sama saja. Jadi saya malaslah mau mengundi atau dan sebagainya kan. Tapi pada saya itu adalah satu mindset atau pendekatan yang sangat berbahaya. Saya fikir walaupun kita kecewa, kita marah, tapi semua itu memerlukan perubahan. Dan untuk membuat perubahan tu dia perlukan semua orang perlu main peranan, sama ada join parti politik atau jadi aktivis ataupun jadi media ataupun jadi orang corporate, NGO dan sebagainya, perlu main peranan. Dia tidak boleh yang saya benci politik, saya tidak suka sebab semua sama saja, jadi I want to stay away from politics. So jangan begitu. Dia kena be involved in politics, kau kena aware dengan what's going on terutamanya di negeri Sabah, sebab at the very least you have to go out and vote when the time comes. Sebab keputusan itu, pengundian itu yang akan menentukan siapa yang akan memimpin, siapa yang akan membuat perubahan untuk Sabah. Kalau kita tidak exercise pun hak yang paling basic untuk mengundi itu, dan kemudian kita bercakap, pada saya lah, ini pesannya saya pada, dan kita bercakap pula, si Anu tidak buat kerja ini, saya tidak puas hati apa semua. Saya fikir itu kamu sudah tarik balik keistimewaan itu untuk bercakap. Sebab kamu tidak membuat kamu punya kerja, jadi untuk bersuara tu selepas itu, saya fikir itu tidak wajar. Tak wajar. Jadi sakit hati macam mana pun, marah macam mana pun, kecewa macam mana pun, tidak puas hati macam mana pun, at least sekurang-kurangnya anak muda kalaupun tidak mau terlibat dengan politik, kena ambil tahu dan kena peka dengan apa yang berlaku. Kemudian laksanakan tanggungjawab. Itu saja. Jadi bila sudah laksanakan tanggungjawab, siapa-siapa saja yang terpilih, muda kah ataupun parti lain kah, itu adalah tanggungjawab mereka seterusnya. Kalau mereka tidak buat kerja dan tidak laksanakan tanggungjawab itu, kita kemudian akan menghukumlah kita. Kita akan buat perubahan yang seterusnya lah. Sebab kalau kita kata, saya mau stay away from, begitu saja, memang sampai bila-bila pun kalau di Sabah, begitulah. Apa yang kamu tengok sekarang, the next 20-30 years, it's going to be the same thing. Sama. Jadi kalau bukan kita yang start untuk benda sekecil-kecil ini, siapa lagi? Itu untuk yang di Sabah, generasi-generasi muda yang harus berjiwa besar. Saya rasa kedua-duanya, Sabah dan Sarawak juga, generasi muda ni harus ada jati diri lah. Jati diri yang tinggi, yang kuat untuk mengubah. Bukan orang lain lagi dah. Anda semua yang akan mengubah. Jadi baik, apa yang boleh bicara alam dan manusia ni simpulkan, di mana muda ni dia dah bawa satu benchmark yang tinggi terhadap generasi baru, terhadap pemimpin tu sendiri. Maksudnya untuk menjadi seorang pemimpin tadi tu, dia harus betul-betul berani. Berani mengambil risiko, berani mempertahankan dan sebagainya. Dan seterusnya harus jujur dalam perjuangannya tadi tu. Dia tak boleh leka. Inilah seorang pemimpin yang baik, salah satu karakternya. Seterusnya pemimpin ni juga, untuk generasi-generasi baru ni, dia harus tegas dalam nak melaksanakan apa saja yang dia rasakan benar. Kemudian harus adil juga. Harus adil pada diri sendiri, pada parti, pada masyarakat, semuanya kena adil. Sebab saya ambil contoh, kalau Sadiq sendiri tidak ada keempat-empat ciri ni tadi tu, mustahil tidak akan berlaku perkara-perkara yang hari ni. Sehingga berjaya dibebaskan, dah free dah saya sebut. Jadi dah boleh fokus. Jadi ini sepatutnya ciri-ciri yang harus kita cari untuk generasi ke depan. Pemimpin yang harus ada. Jadi itulah harapannya daripada BM sendiri, supaya nanti akan keluar seorang pemimpin, tak kira daripada mana parti pun, tak kisah. Yang penting dia boleh mengubah senario politik dan juga generasi seterusnya. Okey, jadi itu dulu daripada Bicara Alam dan Manusia. Jangan lupa sila like, follow dan share. Dan juga di YouTube channel Bicara Alam dan Manusia, mohon subscribe. Dan lebih bagus lagi, sila komen di ruang komen bawah. Komen-komen tentang muda ke apa saja, tentang muda Sarawak, muda Sabah, apa saja, anything. And you guys boleh komen. Okey, itu dulu guys. Terima kasih sudah datang kepada BAM. Nanti kita jumpa lagi in person ke kat mana-mana. Kalau datanglah Sabah. Kalau dijemput, tu baru nak sebut. Dah dijemput di Sabah dan juga Sarawak. Kita boleh jumpa di sana. Okey guys, sekian. Itu saja. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Okey guys. Lepas tu terus lari.